Bila kau berniaga, kau kena pastikan ada win-win situation di situ. Situasi menang dan menang lah. Bukan kau saja yang menang, kau punya pelanggan pun kena untung juga. So dia membayar, contohnya dia bayar RM10, tapi dia dapat value tu RM100. True fucking players. Jump in the Kau pula, di side kau pula lah dapat RM10 tu, tapi kau untung RM5. So win-win lah dekat situ. Bila kau berniaga ni, kau jangan fokus kau je nak menang. Tak boleh macam tu. Kau punya pelanggan pun mesti menang. Mesti ada sebab utama kenapa dia nak beli. Dia mesti rasa menang, dan dia mesti rasa yang barang yang dia beli ataupun jumlah yang dia bayar tu lebih sedikit jumlahnya daripada value yang dia dapat, sekurang-kurangnya 10 kali ganda lah. Jadi untuk tahu lebih banyak lagi tentang asas perniagaan, tentang jualan, tentang e-invoice dan pencukaian, follow je channel aku ni, tengok je, scroll je lah. Kau tak payah pergilah ke mahal kat luar sana.